kita dapat 3 tempahan, pagi, tengah hari dan malam. Untuk pagi tadi settle. Untuk tengah hari ni kita akan setting di Hotel Doubletree Shah Alam di ICT, dan petang nanti sampai ke malam kita ada di Hotel Concord. Kalau korang nak tengok macam mana kita setting dan kemeriahan open house di dua hotel ni, jom ikut aku. Okay, ballroom ni dia ada 2 stesen buffet. Ni stesen yang pertama. Okay, di sini sebelah ni kita ada dessert. Ada dessert Island dessert. Tu kat sini kita ada aiskrim. Kat sini ada ayam percik Kelantan kat cermin ya. So jalan ni pergi ke mana? Sana daripada Federal Highway, kalau terus boleh pergi Kelang. Kat sana Kelang. Dekat sini ada sup. So sup ambil kat sini. Buka. Ada 2. Mantap. Ini main course. Nasi putih. Yang pertama, kita tengok stesen kedua. Ni appetizer. Sate. Lemang ketupat. Nasi ipit. Oh, ini paling famous ni. Ini paling famous ni. Kambing. Baiklah Chef. Jumpa makan ni. Stesen kopi kat sini. Sini boleh ambil gambar. So dekat sini ada mi bandung muah. Korang boleh buat sendiri kat sini. Air balang sebelah sana pun tadi ada. So stesen yang kedua. Ini appetizer dia. Yang percik tadi, ini untuk stesen yang kedua. Ada lagi kambing. Tak. Kau punya apa balik yang mana baik. So kat sini ada main course lah. Main course macam tadi. Yang tadi sebelah sana satu, yang kedua. So kita punya apa balik kat ujung tu. Untuk open house raya Puspakom hari ini memang meriah. Korang tengok setting arrangement ni pun, korang boleh tahu berapa ribu pack hari ni. Hari ni ada apa Zik? Open house Hari Raya Puspakom. Nice. Open house Puspakom, tema Aidilfitri di kota. 2 stesen apa balik dekat Hotel Doubletree Shah Alam. Kita tinggalkan kat sini. Sekarang ni kita nak menuju ke Hotel Shah Alam pula. Jom. Sebelum kita nak pergi ke Hotel Concord Shah Alam, kita post tepung dulu. Tepung yang kita nak post, ini 6 kilo dan ini 1 kilo. So, guarantee. Okey, kita dah sampai di Hotel Concord Shah Alam dan kita nak setting dekat ballroom. Jom, ikut aku. Untuk malam ni open house majlis sambutan Aidilfitri kilang ni. My Crown Steel Berhad. Buffet dia dekat foyer luar. Memang banyak. So dekat sini kita mulakan dengan buffet laksa Penang. Dia orang letak sini. Laksa Penang. Sebelah laksa Penang ni kita ada ketupat, nasi impit, okay, dessert, buah. Lepas tu ada cendol kat sini. Kat sini ada ABC lah, kena buat sendiri. Ini main course dia. 1, 2, 3 dan 4 line. So dekat sini ada air balang, 3 jenis air. Air panas. Kat sini satu lagi untuk appetizer. Ada buah dan appetizer lah, appetizer. Ini kambing. Kambing ada 6 ekor. 6 ekor kambing. Terbaik. Saya yang akan buat tu. Belum start lagi. Kat sini lapang balik kita. Jadi macam ni lah view dia. Sini lapang balik kita. Sana semua buffet kat sana. Dalam ballroom tak ada buffet. Nak tengok dalam ballroom, jom.
itu saja untuk video kali ini untuk Hotel Concorde Shah Alam. Jangan lupa like, comment and subscribe. Abang Balik terbaik. Assalamualaikum. Bye bye.